Jutawan paling kedekut pernah jumpa. Korang pernah jumpa orang kaya yang kedekut sampai tahap gila tak? Aku ada kawan jutawan, seluruh bandar kenal dia sebab kaya gila. Tapi bila makan sama dia, aku rasa nak tampar je muka dia. Korang tahu dia buat apa? Ajak aku makan kat hotel, order 1 pinggan sayur, tahu goreng, nasi 1 mangkuk dengan sup. 3 orang makan. Aku dah tak tahan, suggest tambah lauk sikit. Dia shock. Macam aku suggest beli iPhone 50 biji. Yang paling gila, masa kami travel Jepun, dia ajak makan ramen tengah malam. Lepas habis makan, dia duduk situ buat-buat tak nampak bil. Sampai owner kedai tu datang duduk depan kami, stare sampai aku yang terpaksa bayar. Tapi bila dia buat business dinner, belanja sampai ribuan tanpa kedip mata. Korang mesti confuse kan? Kenapa dia kedekut dengan kawan tapi generous dengan business? Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Sebab dia faham satu benda yang kita orang biasa tak faham. Setiap sen kena ada purpose. Kita orang struggling, kita belanja untuk tunjuk kita tak miskin. Kita paksa diri treat orang sampai guna duit bulan depan just nak maintain image. Tapi orang kaya, mereka belanja bila ada ROI, bila ada return, bila boleh buat duit lagi. Korang sekarang tengah struggle dengan duit, gaji habis sebelum bulan habis, terpaksa swipe kad kredit untuk maintain lifestyle. Soalan untuk korang. Korang belanja untuk impress orang ke atau belanja untuk investment yang betul-betul bagi return? Honestly, jawab dalam komen. Korang rasa korang spending habit sekarang betul ke salah? Sebab aku dah jumpa terlalu ramai orang yang stuck dalam cycle ni. Belanja untuk show off, hutang makin naik, stres makin teruk. Aku ada sistem yang dah tolong ratusan orang Malaysia ubah mindset pasal duit dan start bisnes yang betul-betul profitable. Bukan main belanja besar-besar untuk impress, tapi invest smart untuk future. Kalau korang serius nak break free dari cycle ni dan belajar macam mana orang kaya betul-betul think, klik link dalam bio. Isi maklumat basic, aku akan personally reply dengan strategi spesifik untuk situation korang. Tapi ingat, ini bukan untuk orang yang nak maintain lifestyle fake. Ini untuk orang yang ready face reality dan build real wealth. Korang ready stop pretending dan start building ke?